Hai hai. Hari ini kita nak buat tutorial macam mana kita nak buat proses penjagaan pokok terung yang baru tanam ni. Pokok terung sayur terung. Sayur terung. Yang baru tanam. Jadi kita perlukan ni. Paku pakis punya daun tu. Paku pakis punya daun. Sebab pokok terung ni yang baru tanam ni dia sensitif sikit dengan panas. Jadi kita untuk buat penjagaan rapi dia, untuk mengelakkan dia dari kena panas berlebihan. Jadi kita kena buat ni. Ni nama dia pelindung. Ataupun kalau kita selalu panggil dia punya rumah lah. Jadi dia kita perlu buat sebeginilah untuk penjagaan dia lebih rapi lagi dari terkena terlebihan cahaya matahari. Sebab dia baru tanam kan. Pokok terung ni baru ditanam. Jadi kena jaga daripada terlebih kena matahari. Sebab terlalu panas dia mungkin menyebabkan dia gagal lah. Jadi kita tak nak gagal. Kita kena ni lah. Kena buat rumah dia. Dia. Ni apa nama dek? Rumah ke banglo? Kira ini bumbung. Bumbung, buat bumbung dia. Untuk tahan. Untuk penjaga supaya dia tak kena matahari tidak panaskan dia. Tidak terlebih dia. Tak kena matahari yang panas. Terlalu terik lah, terlalu panas. Terlalu funny. Inilah. Digunakan daun paku pakis ni lah. Ini nama dia free maintenance. Salah ke? Free home. Free home, ya, free home kita adik. Free maintenance. Sobat. Adik pun buat, tengok. Ini pakai pelindung lah, pelindung daripada cahaya matahari yang terik lah. Ada. Ambil lagi satu daun. Ni. Dia buat rumah. Buah apa? Sayur terung ni. Laju dek, hujan dek. Kita buat apa namanya? Rumah saja dek. Home sweet home. Macam mana? Tak nampak lah kamu. Ni dia dah buat dah. Ini lindung tapi rendah lah. Rendah tidak. Ini Koko pun buat. Sampai Koko guna daun pakis. Pisang, simpan tail pun pakai daun pisang sampai butak licin-licin. Cuma guna daun dulu mana ada zinc kan buat rumah. Semua pakai daun kan Koko? Angkat kita datang baru simpan kembes. Ya. Kembes tapi hancur. Dia tak boleh lama tu. Mau kau tak guna, lepas dia guna bawa embek je. Oh, ini rumah kos rendah ni dek. Ini rumah kos rendah. Ada dia gaji rendah. Ini untuk orang B40 punya rumah. Kuat rendah juga. Jangan rendah sangat dek. Nanti dia tak ada udara. Macam ni baru dia rumah flat. Ini rumah flat ni tinggi. Ini tinggi rumah flat. Koko buat.